Dia mungkin rasa lah, kalau tanya dengan Komeng, dia kat sebelah saya kat parlimen kan, dia rasa itu akan mempromosikan dia sebagai rapat dengan Melayu dan sebagainya kan. Sebab itu sesuatu yang kita buat, dia kena bersederhana. Dia tak boleh beria-ia. Jadi menunggang Islam ini bukan saja kita kata terhadap PAS tau. Yang Melayu pun sebenarnya dia memerhati kalau ada ahli politik bukan Melayu yang lebih-lebih sangat. Contohnya rujukan kepada Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia bukan faham apa pun Khalifah Umar Abdul Aziz. Ini melibatkan dua khalifah Islam yang tersohor. Kedua-duanya bernama Umar. Rujukan kalau kadang-kadang nak pakai petikan ayat sana sini. Kau tengok aku pun jarang menggunakan petikan ayat Al-Quran ataupun hadis. Bukannya sebab aku bukan Islam ke ataupun aku tak minat agama ke apa, tetapi bagi sesetengah kita lah yang Islam, kita faham bahawa ilmu yang diperlukan untuk mengulas dan memetik sesuatu ayat itu mestilah begitu dalam. Kerana dia mesti dalam konteks yang betul, dia mesti dalam pemahaman yang betul kan. Jadi kita bukan boleh main Google and ambil letak aja. Before you say something about satu ayat, you kena faham tau apa latar belakang dia, ayat ni turun dekat Mekah ke Madinah apa dia, dan sama ada kita nak rujuk itu betul-betul sesuai ke tidak. Jadi dalam konteks itu, antara banyak-banyak pimpinan DAP yang paling trigger happy pasal perkara-perkara itu adalah Ngah Komeng. Jadi dia ada konotasi yang lain. Mungkin sebahagian melihat tindakan dia ni ialah beria-ia mengampu Datuk Seri Anwar lah. Tapi sebahagian yang lain tu memang rasa bahawa Ngah Komeng ni tersangat trigger happy dalam perkara-perkara yang bersabit dengan agama Islam yang sebenarnya dia pun tak faham dan sepatutnya tidak menunggang untuk menunjukkan dia ni kira boleh dapatkan undi Melayu lah. Sebenarnya yang kurang selesa apabila bukan Islam nampak trigger happy untuk memetik sesuatu mengenai agama Islam tanpa kefahaman yang besar, itu adalah agak meluas di kalangan orang Melayu dan orang Islam. Dia bukan pandangan walaun semata-mata. Sebab kita pun sangat berhati-hati. Dan pandangan saya lah, kalau saya memetik sesuatu mengenai agama lain, Kristian ke, saya nak komen pasal Trinity, ikut suka aku pandai-pandai. Aku tak faham hujung pangkal, orang lain pun marah kan. Jadi sebenarnya budaya harmoni saling menghormati agama yang lain itu bukanlah bermakna kita ikut suka kita embrace dan petik dan tunjuk kononnya aku hargai semua agama yang lain. Menghormatinya maksudnya juga tidak campur tangan tau kalau tak tahu. Dan itu saya ingat pandangan yang agak menyeluruh dengan orang Melayu dan Islam. Mungkin belum ada yang tegur Ngah Komeng mengenai perkara itulah. Satu perkara yang sepatutnya Ngah Komeng balik dan hadam betul-betul kalau dia dan DAP nak perbaiki image, terutamanya dengan pengundi biasa, pengundi Melayu biasa, bukan pengundi PAS ke, pengundi Melayu biasa, dia kena hentikan beria-ia buat benda ni. Kerana dia kena jauh daripada trigger happy sangat untuk dilihat menunggang perkara-perkara yang Islam, yang Melayu kan. Jadi dia mungkin rasa lah, kalau tanya dengan Komeng, dia kat sebelah saya kat parlimen kan, dia rasa itu akan mempromosikan dia sebagai rapat dengan Melayu dan sebagainya kan. Sebab itu sesuatu yang kita buat, dia kena bersederhana. Dia tak boleh beria-ia. Jadi dalam hal ini masalah Ngah Komeng, dia nampak terlalu beria-ia sehingga menimbulkan negatif perception lah. Dan di kalangan pemimpin DAP yang paling negatif reputasi dan juga image dengan pengundi Melayu adalah Ngah Komeng. Dan sebahagiannya ialah berkaitan juga dengan perkara-perkara seperti inilah.